26 Disember 2004, bumi Aceh menyaksikan satu detik yang tak mungkin dilupakan. Satu gelombang besar dari laut, tsunami yang meragut lebih 230,000 nyawa di seluruh dunia dan lebih 160,000 orang daripadanya di bumi Aceh sahaja. Namun dari celah tragedi dan derita itu, Allah zahirkan satu tanda kekuasaannya yang kekal menjadi ibrah sampai ke hari ini. Antaranya, kapal PLTD Apung seberat 2,600 tan terapung dan ditolak sejauh 5 km dari lautan ke tengah kampung lalu tersangkut di Kampung Punga. Wahai saudaraku, bayangkan kapal seberat ribuan tan bukan didorong manusia, bukan diangkat kran, tapi hanya dengan kuasa air dalam sekelip mata ditolak ke tengah darat. Allahu Akbar. Tahun ini insya-Allah kami mengadakan lagi Kembara Al-Quran ke Banda Aceh dan Pulau Sabang. Banyak ibrah yang akan kita perolehi. Istimewa trip ini adalah peserta dapat menyaksikan kesan-kesan tsunami Aceh serta mengikuti tahsin dan tadabbur surah Al-Waqi'ah. Insya-Allah Kembara Al-Quran ke Banda Aceh dan Pulau Sabang akan diadakan pada 9 hingga 12 Mei 2026. Kembara Al-Quran ke Aceh bukan musafir biasa, malah ia adalah perjalanan yang mendekatkan jiwa insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sertai Kembara Al-Quran ke Aceh dan Pulau Sabang.